Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita berada di Bunsiu Honda, Kepong. Akan gerak ke Penang sama rakan-rakan media lain, menaiki RSX Winner guys. So kita nak pandu uji ketahanan RSX Winner ni sampai ke Penang. So kita akan terbahagi kepada dua grup. Grup pertama, grup A akan bawa dulu. So seterusnya grup B. Grup B akan bawa, nanti tukar kat time lunch nanti dia akan tukar. Kita akan bawa ni dia RSX Winner guys. Ni abang-abang kita. Semangat Cantik motor RSX ni. Dengan design sporty dia. Enjin dia pun lain sikit macam. So RSX Winner dalam 7 biji akan bawa dalam, tapi 6 media akan bawa, 1 leader. Dan kita ada juga ADV 350, kita punya sweeper. So yang grup B akan naik van dahulu. 6 orang yang lain akan naik van, 6 orang akan bawa motor ni lah. So stay tune guys. So kenapa nak ke Penang? Sebab kita nak pergi melawat. Bukan saja untuk menguji RSX Winner ni, tapi kita nak melawat kilang Honda, HQ Honda di Penang tu, kilang dia. So mereka dah ready untuk flag off. Let's go guys. Ada tip juga guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe. Syazwan pun ada guys. Tak nak gerak lagi. Alright, go. Ada ngam. 350 paling best. Tip. Alhamdulillah sampai ke RV seterusnya. Tadi ke RV Rawang aku tak sempat rekod. So ni mana? Tak ingat nama tempat ni Arena. So kumpul sisi minyak, rehat jap apa yang patut. Masih lagi naik van. Macam mana bang perasaan? So far naik RSX Winner. Padu. Oi. Laju dia orang ni. Lewat lock throttle. Okey mantap. Ini tu dah sampai. Fighter kita tadi. Tarik sikit. Mantap. Ini kopi tarik ni. Suri. Main lo minum bagi mana? Bye. Kamera satu. Kamera satu. Okay, sekarang kita grup B akan bawa motor ni. Tadi dah grup A habis dah. Sekarang grup B. Wah, mantap guys. Naik RSX Winner. So kali ni kita guna mounting lain sebab ada kejadian tadi jatuh helmet. Harap okey lah, dapat detect suara. Wih, tinggi juga seat dia. So kita try mounting macam ni dulu. Nanti kita tukar balik. So menunggu. Atib ada, Syazwan ada. Bendera. Sini.
Okey. Okey bang, good luck bang. Dia orang berehat dah. Group A berehat pula. Okey. Yes. Nyanyilah lagu. Payung-payung satu lagu. Bukan Pandi Kali eh. Bukan S1K, S1K. S1K. S1K ya. Oh. Aku bukan S1K. So ini aku pakai 5 glove baru. Sebab baru ni ada problem. So ni V2 dia lah, Stun Evo. So ni dia ada meter, dia masih menggunakan digital 6 gear. Sorry 6 gear transmisi. Dia ada assist slipper clutch. Saya guna digital. Dia ada apa je, Auto 3A 3B. Rasa ni average lah. So minyak full. Dengar lagu dulu. Okay, sekarang kita daripada Kinlong. Kita daripada Kinlong menuju ke Penang guys. Kinlong Ipoh. Wah, spawn. Oh, santai. Kena tutup ni, jalan ni berpasir sikit. Dan berlubang-lubang kat sini. Oh, memang testing untuk off-road ni. Laju pick up dia. So dia pun dia punya meter pun ada, dia tunjuk gear berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Suspensi pun okey. Hari ni kita terpaksa guna mount dada. Itu pun pinjam Abang Habib. Terima kasih Abang Habib. At least adalah footage aku naik motor RSX ni. Oh, smooth juga dia punya penukaran enjin. Mungkin sebab motor baru. So hari ni kita bawa RSX guys. Oh, tak rasa geli-geli pun atas line putih ni. 13 131 132. Tadi dia orang cakap boleh sampai 14 lebih lah. 14 lebih dia punya kelajuan. Tapi tak sure lah. Ini itu pun turun bukit lah. Tadi bawa aku jalan straight pun 13 lebih. Ini not bad lah for Kapchai. Dia rasa macam gayat sikit lah. Rasa tinggi seat dia. So motor ni aku sembang lah sikit. 149.2cc 150 lah. Menggunakan 6 transmisi manual. Dia ada assist slipper clutch, ada ABS. Design sporting dia, sporty dia lah, yang dia orang fokuskan pada exhaust dia. Kalau tengok exhaust dia agak sporty. Naik Kapchai guys pergi Penang. Woo!
Yang 4 guys, naik mendaki sikit lah. Sudah sampai RPM 10. Sayang corner guys. Masuk terowong guys. Satu 3 lebih je dapat. Sampai sudah RV. Daripada Pak Bar sampai sini. Isi minyak. Isi minyak, isi minyak. Oh, sampai sini daripada Ipoh tadi. Tak adalah masuk dalam Ipoh. Sampai Ipoh sini dalam tinggal 4 bar daripada 6 bar. So motor ni ada 4 jenis warna. Satu warna hitam ni, kedua warna biru ni, ketiga warna fluorescent ni, dan satu lagi warna hijau. Nah, itu yang abang dipakai warna hijau. Dan yang terkini tricolor yang daripada baru launch kat LYL baru ni, warna merah biru, warna standard racing dia orang lah. Naik sender basah. Basah okey tak? So sekarang kita berada di RNR Alo Fongsi. Daripada tadi RNR Simpang Bulan sini hingga 3 tahun. Okey? Okey, kalau tak ada apa-apa. Keringkan badan tu. Sebab bukan gun. Patutlah rahsia kelajuan dia. Patutlah laju. Tak ulang angin kan? Kasih benda. Letak jauh sikit. Kena balik. Benar tadi tak pancit tu. Tak pancit kan? Takut dia makan kat bunga. Dia tepi. Takut dia makan kat bunga. Tak salah. Letak air asal. Okey tu. Kalau berlaku Willy lah. Hai, Willy je lah. Alhamdulillah sampai kita kat hotel. Kita check in. So alhamdulillah pas check in tadi kita dah sampai ke HQ Honda di Penang guys. Ini rider-rider akhir kita. Rider terakhir. Rider terakhir. Mas, kat mana kita sekarang? Kita dekat alat pancing, alat main bola. Mata kawan. Dah nak kawan. Sampai dah guys, alhamdulillah. So malam ni kita dah, untuk hari ni kita dinner di kedai apa ni? Tang Tong Tak Kam Kung Kap Thailand kedai Thailand lah. Sebelah laut lah. So untuk hari ni untuk hari ni kita makan dinner kat sini. So inilah last program kita untuk hari ni. Esok aku buat part 2 lah, insyaAllah.
Woi, special guys malam ni. Benar. Yes. Malam dulu best makan. Yes.